Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi hujan ni maklumlah kita jadi banyak jadi jangkit gatal. Gatal lepas tu kita nak tubik cari benda-benda yang di herba hak susah-susah tu dia payah. Lepas tu kita gatal. Gatal ku celoh jari, gatal gapo makan di air. Boleh jadi gatal kok jadi butir adalah hek mana-mana tu dah. Tapi fikir banjir, fikir boh kita nak buat lah. Hak mudah ada dalam rumah kita dah. Kita mai buat spin aja lah. Kalau kita ambil sabun sikit weh. Sabun kita buat mandi tu kita ambil sikit. Sabun kita buat mandi tu kita kerak sikit. Kita bubuh sabun sikit nah. Dalam lesung kita bubuh sabun sebab kita kena tumbuk. Yang dua ni asal lima. Supaya kerak dah hak sikit hak ada dah ni kita sekerak mai. Asal lima penyek budu ataupun asal lima nipis ni nah. Ni ada sebelah dah supaya ambil sebelah dah mari boh. Perah masuk. Tu nah. Lepas tu kita tumbuk. Sabung dengan asal lima. Bukan tumbuk sangat dia mudah hancur tapi gitulah kita buat biar di video tu hancur sikit. Video dia sekali lah dia panggil lah. Asal lima dengan sabun. Lepas tu video dia sekali lah. Okey. Asal lima dengan sabun video dia sekali lah. Lepas tu kalau hak mana sikit banyak tu kita kira ambil sendiri nah. Okey nah. Kita ambil sudu sikit. Okey, mudah-mudah lah. Kita ambil mari kita bubuh dalam bekas pun boleh. Kita ambil mari kita bubuh dalam bekas. Ataupun kita nak comor selalu pun boleh ni. Ya sembuh rata boleh. Sembuh rata cepat sangat. Ini sikit tinggal sikit lah. Sebab kita tumbuk biacur ni. Mudah-mudah lah. Rata tuju mana kita comor. Lepas dia kering. Mudah-mudah. Comor di situ. Lepas dia kering. Bila dia kering kita nak basuh tubik tak ada apa. Kalau tak basuh tak ada apa. Mudah-mudah lah. Ni sabung dengan asal lima. Mudah-mudah sabung dengan asal lima. Ni dua karang ni saja. Sabung dengan asal lima. Kita buat dia hancur. Tak saya tumbuk pun tak apa. Tapi nak buat dia hancur. Dia masuk sekali. Lepas kita ambil mari comor. Sutar rata kita. Jadi butir rata. Butir apa dia nak sembuh. Nah mudah-mudah. Butir selalu dah rata kita. Lepas tu kalau dia kering sudah tu kita basuh lama sangat kita nak basuh tubik kita basuh. InsyaAllah lah mudah-mudah. Alhamdulillah.